Satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada peminat-peminat camping seluruh Malaysia. Sekarang saya berada di Sahom Survival Campsite. Dia bersebelahan dengan Whitestone. Jom kita layan sampai habis. Okey. Ini untuk office. Dia punya office, dia ada 3 toilet. Ini untuk parking lah. Parking. Tapi dia ada pusing dekat belakang untuk loading barang. Nanti saya tunjuk. Ini untuk toilet. Toilet bersih lah. Dia ada tempat duduk. Ni boleh solat sini lah. Ini kira kantin. Dia juga ada menyediakan ais batu. Okey. Daripada ini office dia. Okey. Ini tapak A1 ya. Biasa saya tengok review diorang tidak jelaskan tapak mana A, mana satu A1. Jadi saya keliru lah. Jadi saya tolong jelaskan. Ini untuk tapak A2. Daripada A1, A2 sampai ujung. Ujung B23 lah last. C. Ni untuk tapak semua tepi sungai. Tepi sungai. Ni semua tapak tepi sungai. Okey, ini tapak A3, A4, A5, A6. Ini tapak A7. A7, A8, A9. Sana ada tapak gazebo, bawah gazebo lah, kira pondok. Toilet. Ni ini tapak A9, A10. Ni tapak dia. Toilet. Tu dekat atas pun ada A13. Okey. Ni korang datang daripada sana, masuk. Ni tapak B2, B6, B17, semua sinilah. Ni tapak dia. Ni habis hujan ya, tepi sungai. Ni dalam tapak B2 lah, B2. B1. Ni tepi sungai semua.
bersih lah. Okey, sekian. Oh,